harga diri dan marangan itu ada salah satu tiket terutama. Berjumpa lagi bersama saya, Siti Aminah, wartawan TV PSS Sentosa. Ini inspirasi anda yang akan membuat liputan untuk episod kali ini dalam perjalanan melintas desa MSS di Kintas Selatan 2025 yang dianjurkan oleh TVD Kintas Selatan. Go, Dik. Peserta ketiga. Nampak je. Semakin ramai peserta yang menghampiri garisan penampilan. Dia lagi satu member kita. Imran, cepat Imran. Siapa ni? Dah bagi nombor, daftar nama dia boleh ambil air. Mereka sedang mendaftar untuk mendapatkan nombor. Yang 20 kan? Sekarang mari kita saksikan peserta perempuan umur 12 tahun yang menghampiri garisan penampilan. Ambil air. BF2 1. BF1. Bakat ambil air kat belakang. BF4. FP4. Tibalah masa yang kita nanti-nantikan. Majlis penyampaian hadiah kejohanan merentas desa MSSD Kintas Selatan 2025. Anda mahu mengetahui siapakah pemenangnya? Mari kita saksikan. Terima kasih kepada semua yang terlibat pada program kali ini. Pihak TVPSS SK Sentosa mengharapkan program yang dianjurkan pada kali ini akan mencapai impak yang positif buat segenap lapisan. Sehingga kita berjumpa lagi dalam episod seterusnya. Saya Siti Aminah, wartawan TVPSS SK Sentosa, mini inspirasi anda. Teruskan like, komen dan share channel TVPSS SK Sentosa. SK Sentosa, take it to the top.